Anaknya Affan, Khalifah ketiga, pemerintah adil serta saksama, Zunnurain digelar diri, berdarah keturunan Bani Umayyah, memerintah selama 12 tahun, penegak keadilan, pemusnah keburukan, mengamalkan sunnah yang diajar, antara sahabat dijanjikan syurga. Akhlak mulia, tonggak utama, amal ma'ruf, nahi munkar, tanggungjawab sentiasa dikalas, ketua negara amanat dijaga, sumbangannya masih tersimpan, perbesar Masjid Nabawi, pengasas resam Utsmani serta utusan Rasulullah di Hudaibiyah. Anaknya Affan, Khalifah ketiga, pemerintah adil serta saksama, Zunnurain digelar diri, berdarah keturunan Bani